Untuk korang yang nak ubah hidup korang, buku ni aku cadangkan korang baca. Buku yang bertajuk The Richest Man in Babylon ni, dia mengisahkan tentang orang yang paling kaya dekat Babylon dan apa yang dia buat untuk dia jadi kaya. Dan antara satu tip menarik yang diberi dalam buku ni, always pay yourself first. Dalam buku ni dia ajar kita untuk kita bayar diri kita sendiri dulu. Tapi untuk orang yang sentiasa tak ada duit, sama macam dalam buku ni, diorang kerja sampai 20 tahun, 30 tahun tapi tak nampak duit, tak nampak kekayaan. Rupa-rupanya rahsia dia adalah diorang tak bayar diri diorang dulu. Bila diorang dapat duit tu akan pergi dekat mana? Kereta. Bayar bank dululah first. Kemudian pergi kepada maintenance kereta, bayar rumah, bayar api, bayar air. Kemudian habis duit tu, tak sempat pun nak bayar diri sendiri. Dalam buku The Richest Man in Babylon ni, rasanya dia ada satu nasihat yang bagus macam mana kita nak jaga kewangan kita. So guys, untuk siapa yang baru nak cuba tentang bisnes, rasanya buku The Richest Man in Babylon ni korang kena baca.